pasti ayat ni makna apa, supaya dia boleh selesaikan masalah kita. Kita tak hafal Quran, kita baca satu ayat, kita baca maknanya macam pelik, kita baca maknanya macam pelik, kita pun tak, kita buat kesimpulan salah. Kita kena tanya dulu. Sebagai contoh, selalu saya sebutkan, kita pernah dengar banyak kali, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah tidak akan ampunkan dosa syirik. Dosa syirik Allah tak akan ampun, dan Allah akan ampunkan selain dosa syirik. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan ampun dosa syirik, Allah akan ampun dosa lain bagi yang dia kehendaki. Tapi kita baca pula ayat lain, Allah sebut innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampun semua dosa. Allah ampun semua dosa. Jadi bagi orang yang baca seperti lalu, dia kata tadi kata syirik tak ampun, ini ayat ni pula kata semua ampun. Ini mana satu yang betul? Rupanya bila kita baca pandangan ulama tafsir, ulama yang mengetahui makna ayat, mengatakan bahawa maksud ayat yang syirik tadi ialah orang yang mati dalam keadaan syirik. Di akhirat Allah tak akan ampunkan. Tapi kalau sebelum dia mati dia bertaubat, maka Allah akan ampunkan. So ayat yang pertama tadi berkaitan di akhirat, ayat kedua berkaitan sebelum dia mati. Ini ilmu yang kita perlu tanya kepada ulama-ulama yang tahu. Jadi hadis ini, rupanya kita baca hadis yang lain, contoh hadis selepas itu, kita pergi pada hadis 229, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam buku Sahih Muslim. Hadis yang agak panjang, kita bacakan juga, iaitu Nabi pernah bersabda satu hari didengari oleh Abu Dhar. Abu Dhar adalah seorang sahabat Nabi. Dia mendengar Nabi bersabda, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhiru rajulin yakhruju minan nar. Kata Nabi, aku mengetahui orang yang paling awal masuk syurga dan orang yang paling akhir keluar daripada neraka. Ini maksudnya Allah memberitahu Nabi ini wahyu. Jadi Nabi menceritakan orang yang paling akhir keluar dari neraka. Di antara yang paling akhir keluar dari neraka, maksudnya orang Islam, tapi dia banyak dosa, dia disiksa, akhirnya dia dimasukkan ke syurga. Jadi Nabi cerita, Nabi menceritakan apa yang akan berlaku di hari akhirat. Nabi kata, yu'tadur rajul yaumul qiyamati fa yuqal, dan didatangkan seorang lelaki di hari kiamat nanti, dikatakan kepadanya, a'ridu alaihi sighara dhunubihi wa yukhbaru anhu kibaruha. Bentangkan untuknya dosa-dosa kecilnya yang banyak itu. Orang ni jadi tak datangkan sebelum dia masuk ke syurga, dia ditunjukkan balik semua dosa yang kecil. Wa yukhbaru anhu kibaruha, tapi dosa-dosa besar disembunyikan oleh Allah, oleh mereka. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang ini, macam dibacakan pertuduhan, amilta yawma kada wa kada kada, engkau buat benda ni pada hari ini begini-begini, engkau buat dosa ni hari ini begini, disebut satu persatu. Ni yang kita takut, tuan-tuan. Dekat akhirat ni, dunia ambil cover lah, akhirat esok habis mereka. Kita minta ampun kepada Allah banyak-banyak. Jadi dikatakan hang ni buat benda ni pada hari ini begini-begini, wa huwa muqirrun la yunkir, dan orang ini mengaku semuanya dan tidak membantah. Nak buat apa lagi di akhirat? Kat dunia boleh mengelak-elak, dekat akhirat ada apa? Malaikat hanya menyerah diri. Wa huwa mushfiqun min kibariha, dan kata Nabi, dalam keadaan dia mengaku itu, dia risau dengan dosa-dosa besar. Kan tadi malaikat sengaja diperintahkan Allah tunjuk dosa kecil saja, yang banyak dosa besar jangan tunjuk lagi. Maka orang ni dia risau, dia sambil duk angguk dosa ni betul-betul, dia duk risau, mana dosa lain, mana dosa-dosa besar yang aku buat ni. Susah hati lah, kita dah habis cerita, itu susah hati, musyfik. Dikatakan kepadanya, dah habis semua, Nabi kata dikatakan kepadanya, a'fuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah. Allah nak ampunkan dia, maka Allah gantikan sebanyak dosa-dosa kecil tadi yang dia dah, maksudnya dah kena siksa, Allah gantikan dengan pahala demi pahala. Allah nak bagi dia masuk syurga.
keampunan Allah. Setelah dia menerima balasan, maka Allah beri dia ganjaran, sekarang dah boleh masuk surga. Tapi nak kata orang ni punya baik, punya ikhlas, dia cakap, inna li dunuban la araha huna. Wahai malaikat, wahai Tuhan, aku ni ada lagi dosa besar ni aku tak nampak pun. Dia cakap pula. Patut kita dia diam pula kan. Dah orang bagi jalan masuk surga, dia masuk pula. Dia ni punya baik, punya insaf kan. Sebab kena teruk masa dia berkata, aku ni ada lagi dosa banyak aku tak nampak. Maka ketika Nabi cakap benda ni, Abu Dhar tadi, sahabat tadi berkata,